Lebih kurang 14 atau 15 tahun. 14 hingga 15 tahun. Sepanjang stroke tu ada ambil ubat apa je hospital? Ambil ubat hospital di Kebahagiaan. Oh. Lepas tu mula minum aloe vera ni bila? Bulan berapa? Bulan apa nak? Air raya dah. Air raya haji. Hari Raya Haji tahun ni lah. Ha. Lepas tu masa minum botol yang pertama tu dah ada kesan dah? Ada kesan. Ada 8 kesan. hari tu ada kesan dah. Minum hari yang ke-6 tu dah ada kesan dah? Ada kesan dah. Segar. Segar. Lepas tu dah boleh bangun? Boleh Ke bangun. dia sikit-sikit lah? Ya, ya. Sekarang ni makcik dah minum berapa botol dah? 3. Baru 3 botol? Makcik dah boleh jalan macam ni? Boleh. Alhamdulillah ya. Ya. Masa makcik mula-mula minum tu ada tak rasa macam tindak balas? Ada. Tindak balas macam mana? Rasa apa nak demam gitu. Rasa nak demam. 3 hari makcik makan. Lepas tu berasa tidur mana tu berasa sepa dengan tubik angin gitu. Tubuh. Masa aku rasa apa rasa gini. Rasa apa ni? Seluruh lah tubuh ni Sakit. kata apa rasa gini. Lepas tu Pening kepala tak? Pening kepala? Ada tak pening. Jadi Pening. rasa dedah gitu. Lepas tu esok kan demam. Demam. Uduh-uduh lah demam tak boleh bangun gitu. Nak telefon makcik nak telefon. Tak nak Kak Azhar. Kak Azhar demam. Demam dah ada 2 hari dah. Maknanya makcik ambil aloe vera gel dengan artik C minyak ikan tu dengan madu lah. Ya, 3 tu je. Cara makcik makan pula artik Pagi Pagi sebelum makcik makan lah, sebelum makan pagi lah. Malam mana nak tidur. sebelum tidur. Sebelum tidur. 2 butir. 2 2 butir pagi, 2 butir malam artik C tu. Saya rasa teruja sebab makcik stroke lama, 14 tahun. Dengan hanya 3 botol tu makcik boleh jalan sampai naik tangga tinggi macam ni. Saya rasa memang alhamdulillah lah. Sekarang ni kalau masa makcik minum tu ada makcik ada buat exercise ke, nak boleh berjalan balik? Tak ada ya? Tak ada. Makcik dulu pun kata duduk semaya tak kisi. Duduk semaya tak kisi. Rasa nak semaya gini tak boleh lagi. Dan sekarang ni duduk atas kursi lah semayang. Okey. So memang lepas ni makcik